Assalamualaikum, selamat pagi rakan-rakan media dan semua yang menonton kita atas talian. Hari ini 8 April kita sepatutnya hadir ke mahkamah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, sebelum ini pada Jun tahun lepas, saya mula lebih awal daripada Jun lah supaya semua faham apa yang berlaku. Pada Julai 2021, Yusof Raute telah memfailkan satu tindakan saman terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. This is in July 2021. Terkait dengan satu tindakan yang dibawa oleh Yusof Raute berkaitan satu insiden yang Yusof Raute dakwa berlaku pada 2 Oktober 2018. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, waktu dan ketika itu adalah semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim menawarkan diri dia untuk bertanding di pilihan raya kecil Port Dickson selepas beliau mendapat pengampunan diraja atas bantuan Tun Dr. Mahathir dan juga Pakatan Harapan 1.0. Fast forward, mahkamah yang mendengar kes dan sepatutnya mendengar kes tindakan saman itu telah menetapkan 17 hingga 19 Jun dan juga 23 hingga 25 Jun 2025 untuk perbicaraan. Pada waktu tarikh perbicaraan 17 hingga 19 Jun, 23 hingga 25 Jun 2025, Anwar Ibrahim telah pun menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Pada waktu dan ketika itu, 2 minggu sebelum perbicaraan, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah choose untuk tukar peguam, dan peguam baru pada waktu dan ketika itu telah memfailkan satu permohonan untuk rujuk 8 soalan undang-undang yang lebih dikenali sebagai reference ataupun rujukan ke Mahkamah Persekutuan terkait dengan kekebalan atau imuniti antara lainnya. Okey, lampiran 145 ini didengar di hadapan Yang Arif Rosmawar Zain. Pada waktu dan ketika itu, hakim yang sepatutnya mendengar perbicaraan penuh yang telah ditetapkan Jun 2025. Pada waktu itu, lampiran 145 telah ditolak dan kos sebanyak RM20,000. Tidak berpuas hati, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan peguam cara tersebut untuk memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan dan menangguhkan perjalanan perbicaraan yang sepatutnya pada Jun 2025. Maknanya, kes ini masih lagi belum dibicarakan. Belum dipanggil saksi, belum jalan perbicaraan, belum jalan trial. Trial has not proceeded since July 2021. Register benda itu. From Julai 2021 sehingga sekarang. Dan nak masuk Julai 2026, 5 tahun masih lagi belum berjalan kes ini. Kemudian apa yang berlaku? Pada Mac 2026, tiba-tiba Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi sekali menukar peguam cara, dan peguam cara yang nak jalankan rayuan terhadap 8 soalan undang-undang tersebut telah bersetuju untuk tarik balik. Maknanya, setelah biar kita semua tunggu selama lebih kurang 9 bulan, rayuan tersebut tidak berjalan. Rayuan tersebut telah ditarik balik dan Mahkamah Rayuan telah berikan arahan bayar kos RM50,000 kepada Yusof Raute. Kos telah pun dibayar pada hari Jumaat lepas. Hari ini kita datang ke mahkamah dan kita dikejutkan bila kita tahu ada satu lagi permohonan. Permohonan ini kali ini adalah permohonan di bawah lampiran 186. Permohonan 186 ini antara lainnya memohon Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dengan Yang Arif yang baru ni. Yang Arif baru dah menggantikan Yang Arif Rosmawar. Yang Arif baru dikehendaki untuk membuat keputusan lampiran 186. Lampirannya notis permohonan di bawah aturan 33 bersama affidavit yang diikrarkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 31 Mac 2026. Dan dalam lampiran ini, apa yang dipohon antara lainnya adalah
Datuk Seri Anwar Ibrahim mahukan 3 soalan ditanyakan. Dia nak dispose of 3 isu dulu. Dia nak kata bahawa perkara yang kita komplain, yang Yusof Rauter komplain, yang adukan, yang nak bicarakan, iaitu kononnya dia kata pada 2 Oktober 2018 Yusof Rauter tidak berada di kediamannya, maka oleh kerana itu adalah mustahil untuk alegasi atau dakwaan Yusof Rauter itu berlaku pada 2 Oktober 2018. So dia nak tanya 3 soalan asas ini, dan kalau boleh dia nak buang terus kes ini tanpa perlu melalui perbicaraan. Juga dalam permohonan ini, lampiran 186, Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jalankan persoalan-persoalan ini atas keterangan affidavit tanpa dipanggil saksi, atau kalau nak panggil saksi, dia nak adakan behind camera. Maknanya tak boleh reporter datang, tak boleh reporter lihat, tak boleh rakyat Malaysia tahu. Dan juga spesifik dalam affidavit ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata ini adalah isu politik dan ianya sedang dipolitikkan. Baik, kita telah pun dapat arahan daripada mahkamah. Kita akan filekan affidavit untuk membantah permohonan ini, dan alasan-alasan kita akan masukkan. Kita akan datang balik ke mahkamah pada 4 Mei 2026 siap dengan affidavit yang sepatutnya kita filekan pada atau sebelum 3 Mei 2026. Antara lainnya, arahan daripada Yusof Rauter adalah jelas, kita akan bantah permohonan ini dan kita akan menyatakan bahawa ini adalah satu lagi cara untuk sebenarnya melewat-lewatkan prosiding. Kalau rakyat Malaysia yang lain, arahan adalah jalan bicara secepat mungkin. Apakah keistimewaan manusia bernama Anwar Ibrahim sehingga boleh minta perkara-perkara sebegini? Dan ingat lagi sekali, daripada Julai 2021 sehingga sekarang belum ada perbicaraan. Mahkamah dah tetapkan tarikh dulu Jun 2025, sampai sekarang dah nak masuk 9-10 bulan, masih belum ada lagi perbicaraan. Dan kita juga akan membantah, dan saya telah nyatakan bantahan kami tadi, kita akan masukkan dalam bentuk affidavit, bahawa adalah amat tidak adil. Mahkamah ni adalah mahkamah untuk yang seharusnya terbuka kepada semua. Ini bukan kes serangan seksual kanak-kanak atau kanak-kanak bawah umur. Ini merupakan individu-individu rakyat Malaysia. Salah seorangnya adalah individu yang mempunyai jawatan tertinggi peringkat awam dalam negara, dan rakyat mesti tahu apa yang berlaku. So kita akan bantah. So secara rumusannya, kita hadir hari ini, belum ada tarikh perbicaraan, walaupun arahan-arahan sebelum ini oleh Yang Arif Hakim sebelum ini kita telah pun patuhi, tapi sekarang daripada Julai 2021 dan even daripada Jun 2025 masih belum ada lagi perbicaraan. Iaitu yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, saya juga ingin mengambil kesempatan ini atas isu Yusof Rauter. Kita nak tanya satu soalan yang mudah sahaja kepada Ketua Polis Negara. Minggu lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim di hadapan student atau pelajar-pelajar telah menyatakan rule of law itu penting. Kita kena faham pasal undang-undang kena adil kepada semua. Atas dasar dan semangat yang dikelolakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya ingin bertanya lagi sekali kepada Ketua Polis Negara, apa jadi pada siasatan kepada laporan polis yang telah dibuat oleh Yusof Rauter pada 12 September 2024, di mana Yusof Rauter dengan jelas telah menyatakan ada 2 individu di Malaysia ini yang pada pandangan beliau telah memerangkap atau terlibat dalam memerangkap beliau dengan memasukkan dadah dan juga pistol tiruan ke dalam kereta beliau. Ingat, pada Jun 2025 juga Yusof Rauter telah dibebaskan daripada 2 pertuduhan, mengedar dadah jenis ganja dan juga 2 pistol tiruan yang dijumpai di dalam kereta beliau. Dalam keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi 4 Yang Arif Muhammad Jamil Hussein, dengan jelas Yang Arif telah menyatakan dalam alasan penghakiman, ini bukan Rafiq kata, ini bukan pembangkang kata, ini bukannya orang lain kata, tapi Yang Arif sendiri mendapati bahawa
bahawa pihak polis telah gagal untuk merakam percakapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga Farhash Wafa Salvador. Daripada 12 September 2024, laporan polis dibuat dengan jelas menamakan Anwar Ibrahim dan Yusof Wafa Salvador sebagai dua individu tersebut, dan juga dalam rakaman percakapan Yusof Rauter semasa beliau disiasat oleh pihak polis, beliau telah namakan dua individu ini, sehingga sekarang pin drop silence daripada IGP. So lagi sekali, atas semangat tata kelola yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, kita nak tanya soalan ini kepada Ketua Polis Negara. Apa jadi kepada siasatan tersebut? Nombor satu, dah panggil Anwar Ibrahim untuk dirakam percakapan ke belum? Kalau sudah, bila? Dan kalau boleh, maklumkan secara terbuka. Kedua, dah panggil Farhash Wafa Salvador belum untuk dirakam percakapan? Kalau sudah, bila? Dan kalau boleh, maklumkan kepada kita supaya kita boleh ambil tindakan-tindakan yang selanjutnya. Kalau tidak ada jawapan daripada Tan Sri IGP, maka benarlah di Malaysia ini, kalau anda Perdana Menteri, anda berkuasa, anda kawan baik pada Perdana Menteri dan anda merupakan individu-individu yang begitu baik dengan Perdana Menteri, anda tidak akan disoal. Tapi kalau anda membangkang Perdana Menteri, kereta polis akan datang jam 3 pagi. Soalan? Macam kita tahu kalau kes jenayah dia tidak ada timeline, tetapi oleh kerana macam tadi Tuan Arifin menyebutkan ini mungkin satu, yelah, nampak macam perbuatan hendak melewat-lewatkan pembicaraan. Apa implikasinya kalau pembicaraan ini terus dilewat-lewatkan, sama ada akan burden pada kos ataupun ada masa tertentu yang akan dilanggar ke macam mana? Kita berterima kasih kepada Yang Arif Hakim yang mendengar kes tadi, di mana Yang Arif sendiri bertanyakan soalan tentang ada tak soalan-soalan ni, permohonan-permohonan lain yang nak filekan ni. Kalau boleh ada permohonan lain, sila maklum awal supaya kita boleh bersiap sedia. Maknanya Yang Arif setakat ini menjalankan pengurusan kes dengan tertib. Dia pun, Yang Arif pun, with the greatest respect, ingin jalankan kes ini secepat mungkin, mengambil kira pandangan kita tentang kelewatan yang telah pun ada dalam kes ini. Daripada Julai 2021 tidak ada perbicaraan, even daripada Jun 2025 sepatutnya jalan bicara, tapi permohonan tersebut telah dibuat pada minit-minit terakhir. So saya rasa mengambil kira perkara tersebut, kita pun diberi cukup ruang untuk masukkan bantahan-bantahan kita, kelewatan-kelewatan tersebut, dan kita akan masukkan dalam affidavit kita. Peguam berapa kali ataukah? Setakat ini merupakan peguam yang keempat. Ya, keempat. Sejak daripada Julai 2021. Itu ada permohonan yang baru by PMX bila file. Permohonan terbaru telah difailkan pada April 2026. 3 April saja. 3 April 2026. Telah difailkan pada 31 Mac 2026. Affidavit pada 31 Mac, tapi permohonan tersebut adalah much later rasanya. Permohonan pada 31 Mac, affidavit pada 6 Mac. 6 Mac Datuk Seri Anwar Ibrahim sign, 31 Mac Datuk Seri Anwar Ibrahim arahkan peguam dia untuk file permohonan tersebut. Boleh terangkan sikit tak apa akan jadi selepas ni? Maknanya menunjukkan bantah dan apa jadi selepas tu, dan jangkaan perbicaraan ini akan dimulakan. Terima kasih. Kita diberi masa sehingga 3 Mei untuk memfilekan kita punya affidavit. Kita berterima kasih kerana masa diberi. Dan kemudian arahan selanjutnya adalah Yang Arif akan menetapkan pada 4 Mei 2026 tersebut tarikh perbicaraan permohonan ini dengan arahan-arahan lanjut untuk memfailkan hujahan secara bertulis dan sebagainya. Sebelum ini ada lampiran 145 ditolak, kemudian mereka merayu, maka masa 9 bulan kita pulangkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita pun tertanya-tanya kenapa tak nak datang ke mahkamah. Bila nak kes akan berbicara pada tahun ini juga? Saya tidak boleh beri kemungkinan tersebut, tapi yang saya boleh sahkan adalah Yusof Rauter hendak datang ke mahkamah dan jalankan perkara ini dan kes ini secepat yang mungkin, kerana dia harus diberi peluang untuk meletakkan kes dia, dan dia harus diberi peluang to face the person who attacked him.
berbalik kepada isu lah, apa tu, keputusan Mahkamah Tinggi yang dahulu tu berkenaan dengan Yusuf Router telah dilepaskan, dan kita bermaklum yang AGC akan memfailkan rayuan. Dah ada tadi bicara rayuan tu belum? AGC telah failkan rayuan terhadap pembebasan dan pelepasan Yusuf Router. Di Mahkamah Rayuan, tarikh bicara rayuan adalah 15 Jun 2026. Arahan-arahan untuk memfailkan hujahan-hujahan telah pun diberikan. So 15 Jun 2026. Boleh semua? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Belum ada date lagi lah kan? Belum. Date